Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Baik, kita pada malam ini direzekikan lagi untuk kita bersama-sama selama berapa lama sebelum jam 11. Jadi kebetulan hari Sabtu malam ada pengajian saya maghrib sampai isyak kan. Jadi bila maghrib tu bila pengajian tu biasalah dia tak, bila masuk isyak dia tak terus berhenti. Dia tengok kesesuaiannya untuk berhenti. Jadi ada waktu dan ketikanya melewati sedikit daripada isyak. Jadi begitulah kenapa. Apapun rezeki kita adalah pukul 9 lebih. 9 suku tadi saya baru turun masjid. Daripada masjid sampai rumah, sekaranglah baru boleh on. Anyway, whatever it is, we'll do our best. We'll do our best dengan masa yang ada. InsyaAllah, okay, tak ada masalah. Setengah jam ke, 40 minit ke, janji dipergunakan dengan sebaiknya. Betul tak, Zah? So, Cik Azhar dah makan belum? Betul. Ya, baru dah siap makan, dah petang ni. Pagi tadi ada jenazah. Lepas tu Allah Akbar. Jenazah saja sekarang. Ya. Jenazah lah. Ada jenazah. Semalam kali ikutnya saya pergi Perak. Pergi travel sambil makan derian kan. Jadi dalam masa doyan sekarang. Perak, kat Perak. Doyan sekarang musim doyan. Kat Perak. Lepas tu dalam masa yang sama ni surau saya ni ada gotong royong. Jadi berbelah pagi, duk fikir-fikir tengok gotong royong dah lama dah tak buat. Kalau saya tak ada, jadi benda tu tak dapat nak siap kan. Jadi saya pun pilih duk memikir sama banyak kan, sebab nak pergi Terian tu memang duk tunggu. Nak pergi travel. Dalam masa yang sama nak gotong royong. Lepas tu fikir-fikir, saya pilih gotong royong. Tiba-tiba pagi tadi ada jenazah pula. Jadi batal gotong royong. Ni apa jenazah lah kan, sebab kita pengurusi surau, apa benda lepas kita lah kena ambil ni. Tidak. Nak kena jagalah. Malam ni pula mereka buat hari Jumaat buat BBQ, suruh saya ada. Saya kata saya nanti saya ada kelas dulu. Habis ni okey, insya-Allah. InsyaAllah ada rezekinya. Halangan dunia tu. Makhluk. Masya-Allah. Bagus Cik Azhar. Itulah dia dalam dipanggil untuk kesempurnaan ibadah. Ya, apa yang Azhar sebut tadi termasuk dalam kesempurnaan ibadah. Jadi ibadah itu ada dua, ada ibadah yang khusus, ada ibadah yang umum. Kan? Ibadah khusus kita nak sempurnalah. Ibadah umum, of course kita nak sempurna juga, tapi ada waktunya, ala kadar pun okey kan. Ya. Baik, pada malam ini insya-Allah sama-sama kita sambung daripada apa yang telah kita buat minggu lepas. Tapi sebelum kita pergi pada sesi yang pada malam ini, mari kita sama-sama password dulu. Buka password. Saya tak boleh masuk ni sebab tak ada password. Buka pintu tak boleh. Duduk kat luar je ni. So password kita untuk apa ni, iPhone pula dah. Untuk siapa namanya, Syasha. Kita nama panggil dia password. Sebenarnya adalah apabila kita sharing apa yang kita dapat daripada sesi yang lepas. Jadi tiga sharing. Yang orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Jadi sama ada nak masuk dalam chat boleh, nak cerita dekat mulut pun boleh. Kalau agak susah nak dimasukkan dalam chat, boleh je bicara secara verbal, right? Dan biasanya benda ni menjadi siapa ketua kelas malam ni ya? Syida, siapa ketua kelas malam ni? Syida bagus. Okey, Syida dia ada power sebagai ketua kelas, dia ada power untuk nak pilih siapa yang akan share apa yang dia masih ingat dari sesi yang lepas. Sebab sekiranya tak ada anak buah yang boleh cerita, jadi ketua kelas terpaksalah ambil alih semuanya tiga-tiga. Ketua kelas pun tak fokus kan, minggu lepas tak berapa sihat kan. Okey. Saya rasa saya nak pilih Shu lah sebab dia penolong ketua kelas. Okey. Shu boleh. 1. 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
Lepas gitu je Masya Allah. Okey, insyaAllah saya cuba coach insyaAllah. Okey, dalam kelas yang minggu lepas, apa yang saya ingat berkaitan konten dengan konteks. Oh, bagus. Dalam contoh, ambil konteks, kejap. Konten ibadah. Okey, contoh ibadah solat fardu. Kalau konteks dia tu perbezaan antara dua lah, kita ambil contoh dua untuk dapatkan perbezaan konten antara solat dengan ibadah haji. Perbezaan dalam segi konteks pada solat adalah posisi yang berbeza. Manakala ibadah haji, konteks dia berbeza tempat dan aktiviti. Bagus. Sebelum dipecahkan kepada kecil-kecil lagi. Itu adalah secara umum lah untuk memahami antara konten dengan konteks berkaitan solat dan ibadah. Bagus. Wah, Solat dan mantap. ibadah haji. InsyaAllah coach. Mantap. Okey, bagus. Jadi saya tambah sikit daripada apa yang Shu dah sebut tadi itu. Very good. Dalam ibadah, bukan saja dalam ibadah, dalam semua perkaranya, maka kena ingat ada dua perkara yang matching, yang perlu match. Satu dia panggil konten, isinya. Satu lagi konteks. Konteks itu terkait dengan apa yang di-attach. Jadi contoh solat zuhur. Solat zuhur adalah merupakan ibadah yang kita nak buat solat fardu. Tapi solat zuhur tadi, katalah Pok Nik rajin sangat, kerajinan tadi, dia kata dia nak solat zuhur pukul 10 pagi. Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Konteks masanya belum ada. Kalau dia buat juga solat zuhur sebelum masuk zuhur, itu out of context. Bahasa mudah kata, out of context. Jadi out of context itu tak diterima. Begitulah semua amalan kita, maka dia ada konteks masa, dia ada konteks orang dengan tempatnya. Jadi kalau seperti yang Shu sebut tadi, minggu lepas kita bicara sebab bulan Zulhijjah kan, mengenai apa satu lagi. Syida masih ingat? Kita buat scoring mengenai apa? Apa lagi tu? Minggu lepas, selain daripada bicara konten konteks, kita juga terkait dengan satu ibadah pada bulan Zulhijjah. Apa benda yang kita bincang minggu lepas? Haji kan? Ya, haji. Okey. So sekarang semua satu lagi korban. Masuk dalam chat. Berapa kita boleh jelaskan, masuk skor, masuk rating, berapa yang kita boleh skor untuk nak menjelaskan ibadat haji. Kalau kosong kita tak boleh nak jelaskan. Kalau 10 kita boleh jelaskan dengan penuh, dengan cantik. Mana 5 tu separuh-separuh lah. Lalu bawah pada 5 kita tak sure, banyak lagi kekurangannya. More than 5 bagus. Jadi kita tengok skor masing-masing. Shu-nya 8, Puan Nik 9.5, Jihan 8.5. Setiap orang kena masuk ya. Ini Nazatul lah, bukan Cik Nazar. Nina Gatul, anak Cida. Noriha 8. Daniel, berapa Daniel? Azhar 7. Macam mana Cik Azhar 7 ni? Hai, kacau betul. Tak apa. Kita bantu. Syida dah 9. Bagus. Zila? Syida dah 9. Zila pun dah 8. Very good. Sabrina? Macam mana Sabrina? Berapa skor untuk nak menjelaskan ibadat hajinya? Oh, luar biasa ni. Semua dah dekat dengan 10. Cantik. Cantik. Sabrina 5. 5. Nabila 8. Nazatul 8. Maaf, Sabrina bukan saja sini. Bagus benar, jujur. Kita tak sure. Jadi kita dalam kelas yang kecil macam ini. Ni Syasha boleh masukkan skor sekali lagi. Kosong untuk kita tak tahu apa pun.
10 kita perfect boleh ceritakan dia. 5 tu tengah-tengah. Adapun bawah pada 5, ialah kita dah tahulah kan. Oh, Sabrina belum confident lagi nak cerita. Okey, Syasha macam mana Syasha? Berapa skor Syasha? 2. Alright. Tak apa, kita sama-sama go ahead. Bawa sama-sama ini. So, macam mana boleh Syasha nak masuk sini ni, Syida? Apa yang berlaku? Okay, Syida unmute-kan Syasha. Syasha cerita dengan Syida dah rename dah nama Syasha, dah dapat rename dah. Okay, Syasha cerita dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Actually saya zero knowledge dalam ilmu ni, selalu duk layan dekat TikTok je ceramah-ceramah. So Betul. saya kenal Syida, saya duk explain dekat dia, saya duk cerita dekat dia, saya nak tahu juga cara nak belajar tauhid, ilmu-ilmu semua tu dia recommend saya masuk kelas ni. Oh, okey. Ni orang utara ni bunyi suara macam ni. Saya orang Penang. Penang. So, dengan Syida dah lama dah? Dengan Syida saya kenal pun melalui kelas juga, dah dekat setahun lah kenal dia. Bagus. Jadi apa yang kita buat Syasha adalah sama-sama nak upgrade diri kita. Ya, semua kita dalam keadaan yang Recording belum in progress. Ya. dan kita nak makin tahu, right? Saya bukan guru, saya senior, murid senior. Saya pun duk belajar. Jadi murid senior yang bantu murid junior. Begitu je ceritanya. Sebab tu kita sama-sama borak-borak itulah, right? So just enjoy the session, observe, feel free to ask anything. And then kita punya session ni banyak kena interaksi, participation. Jadi itu kenapa kita on the video, sebab nak tengok macam mana orangnya, sama ada dia boleh follow atau tidak. Dalam masa yang sama, yang ngantuk-ngantuk tu tiba-tiba dia dapat soalan. Jadi kalau kalau tak on video, kita tak tahu dia hilang terus ke macam mana. Sebab sesi kita tak lama. Bila tak lama tu, nak yang terbaik lah kan. Okay, itulah cerita dia. So just just enjoy the session, nothing to be ni. Of course lah serius, ada waktu kita ni lah kan. Okay. Baik, terima kasih Syasha. So welcome to our group. Welcome to our group yang kelas monitornya Syida, yang kalau sebelum ni dimulai oleh Saudara Razak. Saudara Razak mulakan untuk golongan laki-laki. Jalan sekejap, yang laki-laki kata dia nak kena ada untuk wife dia, isteri-isterinya. Jadi mulalah kelas dengan isteri. Ternyata yang laki-laki pula hancur di tengah jalan. Yang isteri berjalan terus. Akhirnya kita combine macam ni lah. Combine. Jadi bila combine macam ni, ya. Kalau Razak tu kita orang kenal dia panggil Bangah. Bangah. That's right. Bangah Razak. So Bangah lah yang initiate kelas ni ya, Syasha. Asalnya. Tak tahulah Syasha kenal Bangah atau tidak ya. Okay. Jadi dia yang initiate, dia pula yang tercicir nampaknya. InsyaAllah datang balik lah kot. Alright. Yalah, Bangah. Alhamdulillah. Sibuk orangnya. Kami sama-sama dalam ESQ punya. Okay, so let's continue with apa yang kita buat minggu lepas. Jadi hari ini masih lagi dalam bulan Zulhijjah. Zulhijjah ada ejaannya hajim, haji. Bulan Zulhijjah ada haji. Perasan tak? Ejaan Zulhijjah ada haji. Jadi haji ini konten ibadah, konteksnya adalah pada tarikh yang tertentu. Tak boleh nak buat haji dalam bulan Muharram. Tak boleh nak buat haji bulan Zulkaidah. Kena buat haji dalam bulan Zulhijjah. Jadi ibadah yang dilakukan pada 9 Zulhijjah berada di mana? Berada di Padang Arafah. Itu. Jadi macam Shu sebut tadi, beza di antara solat dengan hajinya adalah kalau kita solat semua tak tangan macam ni, kita tukar position. Daripada qiyam, kita rokok, kemudian kita i'tidal, kemudian kita sujud, duduk antara dua sujud kan, kemudian kita sujud, duduk antara dua sujud, bagi salam. Jadi 4 position berlaku dalam solat, different position. Daripada berdiri, rokok, sujud,
antara dua sujud. Betul kan? 4. So itu adalah ibadat solat secara pergerakannya. Adapun ibadah haji, dia berada di position yang berbeza. Kalau tadi position badan, ini tempat position juga operatif pun. Ini different position, body position, standing position, kan, bow position, prostrate-nya positioningnya. Adapun ibadah haji berada di 4 tempat yang berbeza. Di mana tempatnya? Padang Arafah, Muzdalifah, Mina, dan di Makkah. 4 juga. Kalau solat, qiyam 1, rokok 2, sujud 3, duduk antara 2 sujud 4. 4 position. Kalau haji, 4 places. So different places, kita buat different thing. Kan? Kalau position solat, kita baca dia punya ayat yang berbeza. Kalau kita haji, apa buat aktiviti di Arafah, apa aktiviti di Muzdalifah, apa aktiviti di Mina, apa aktiviti di Mekah. Itu ya, mudah mula-mula. Kemudian daripada situ datanglah dia punya yang second layer, third layer semua tu, cerita mengenai damna, cerita mengenai ini apa semua. Alright, tu structure dulu, get the structure. Nah, kalau kita dekat universiti, maka nak dapat degree kita ada apa? Dipanggil major paper dengan elective paper. Betul kan? Ada major, ada yang elective. Kalau major tak selesai, tak dapat. So major kena selesai. Bukan saja major kena selesai, kena ada elective ataupun minor dipanggil. Kan? Yang major, yang main, yang utama. Kemudian yang main, yang utama tadi, dia kena pairing dengan yang tentative ataupun minor paper. So far boleh faham ya, major minor. So untuk ibadah haji, maka dia ada yang dia panggil yang wajib pada 9 Zulhijjah, berada di 4 tempat yang 4 tempat tadi tu, di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, dan di Makkah. Nah, itu yang mainnya, yang utamanya, yang majornya. Yang minornya apa pula? Yang minornya kita kena buat umrah wajib. Umrah wajib dalam bulan haji. Bilakah bulan haji? Bermula daripada bulan Syawal, bulan Zulhijjah, bulan Zulkaidah. Jadi bila kita buat umrah wajib dalam bulan-bulan yang haji ini, maka itu menjadi minor, macam minor paper lah, kan, yang kita buat untuk apa tu di universiti. Jadi yang main one dia kena combine dengan yang minor atau dia panggil umrah wajib. Umrah wajib ada 3 option buat. Boleh buat awal, boleh buat tengah-tengah, boleh buat kemudian. Umrah wajib boleh buat awal sebelum 9 Zulhijjah. Boleh buat sama masanya ataupun boleh buat selepas yang wajib. Boleh follow? Jadi untuk senang ingat, dia bagi nama yang berbeza. Kalau buat umrah dulu, umrah haji, umrah wajib dulu sebelum 9 Zulhijjah, dia panggil haji apa? Haji Tamattu'. Haji Tamattu'. Kalau buat yang wajib dulu, maknanya pada 9 Zulhijjah dulu, selesai yang 4 tempat itu, kemudian barulah dia buat umrah wajib dia, kan? Itu dipanggil haji ifrad. Haji ifrad. Dan kalau setengah pula, nak senang lagi, dia combine. Bila combine, dia panggil haji qiran. So, 3 jenis haji yang kita ada pilihan. Haji tamattu', haji ifrad, haji qiran. So far boleh follow? Right? Nah, untuk menjalankan kerja haji, maka apa yang diperlukan? Kena pakai ihram. Kalau angkat takbir, dipanggil takbiratul ihram. Solat, dipanggil takbiratul ihram. Bila angkat takbiratul ihram, jadi tak boleh dah buat benda-benda yang sebelumnya.
Itu kenapa dipanggil takbiratul ihram. Adapun untuk kerja umrah dan haji, maka dilaksanakan dengan pemakaian. Pakai ihram. Bila pakai ihram, dia tak boleh buat perkara-perkara yang sebelumnya. Sehinggalah dia keluar daripada ihram. Bilakah keluar ihram ini? Bila keluar ihram tu selesainya 2 rukun at least. Bila selesai 2 rukun. Tapi big picture-nya boleh faham, Daniel? Apa itu kerja haji? Kenapa? Daniel senyum terus. Faham ke? Saya baru lepas makan. Minta maaf ke saya? Tak apa. Sebab tu berseri-seri mukanya. Perutnya kenyang. Okey. Puan ni ada soalan. Untuk haji kiran, boleh dilakukan bersama. Ibadah mana yang dia dulu? Ibadah haji dulu atau umrah? Dia niat sama, combine. Dia niat combine terus. Ya, dua-dua. Jadi jarang sangatlah orang buat haji kiran ni. Biasa buat tamattu' ataupun ifrad. Biasanya orang go for ifrad lah. Ifrad kan, cuba pergi ke ifrad. Kalaulah rasa susah, maka dia buat tamattu'. Jadi kalau dalam ifrad tu dia dalam ihram lama kan. Dia pergi dalam ihram, duduk, sengong, banyaklah ada ceritalah. Dia punya cerita-cerita lagi. Tapi yang faham, yang penting sekarang kita faham structure dia dulu. You dapat structure dah. Jadi tak adalah pening macam kita dulu, macam awak sebelumnya. Pening kosong ini macam mana. Sekarang kita dah boleh faham dah apa itu ibadah haji. Betul tak, Syu? Terutama yang kita dapat beza di antara haji dengan ibadah solat. Alright, very good. So that's so much so for the ibadah sempena bulan Zulhijjah. Now, kita di sini untuk apa? Kita di sini untuk membaiki diri kita, untuk nak menjelaskan apa dia? Ilmu tauhid, kan? Ilmu tauhid kita. Jadi, ilmu tauhid ini termasuk di dalam kategori fardu ain. Fardu ain adalah ilmu yang diwajibkan ke atas setiap mukallaf. 3 ilmu. Yang pertama, ilmu tauhid. Yang kedua, ilmu fiqh. Yang ketiga, ilmu tasawuf. So, fardu ain, kalau kebiasaannya, dia popular dengan sekolah rendah. Betul tak? Sekolah rendah lah pergi fardu ain. Bukan. Sekolah rendah pada level sekolah rendah. Bila masuk sekolah menengah, untuk level sekolah menengah. Bila dah makin dewasa, untuk fardu ain makin dewasa. Contohnya untuk tasawuf. Tasawuf mana budak-budak sekolah rendah nak belajar? Belum. Kan? Sekolah rendah tu sekadar dia lah untuk umurnya. Dan ini tak habis kat situ. Dia kena berterusan. Jadi ramai orang tersalah interpretasi mengenai fardu ain. Dia ingat fardu ain untuk budak-budak saja. Bukan. Fardu ain diwajibkan ke atas setiap mukallaf. Kena lepas fardu ain. Bila lepas fardu ain, tak susah nak lepas fardu ain ni. Bukan susah lah, maksudnya it's not that easy. It's not that easy nak lepas fardu ain. Sebab 3 ilmu tadi, ilmu tauhid, lebih banyak kita belajar, maka dia lebih, apa dia? Lebih banyak kita kan lebih tinggi. Ilmu fiqh, lebih banyak kita belajar, dia lebih meluas. Lebih meluas. Ilmu tasawuf, lebih banyak kita belajar, dia lebih mendalam. Mendalam. Jadi nampak tak dimensi je? Meninggi, meluas, melebar dan mendalam. Now, meninggi, melebar, meluas dan mendalam, umpama bulatan. Daripada bulatan yang kecil, makin besar, makin besar, makin besar kan? So, sama-sama buat. Bulatan yang kecil, kan? Dia makin besar, tak? Makin besar, makin besar, makin besar. Sebab satu meninggi, satu melebar, satu lagi mendalam. Jadi nampak arahnya 3 arah. Jadi bila dibesarkan, umpama satu bulatan. Jadi bulatan setengah orang, bulatan kecil je. Makin kita besar, bulatan makin
membesar makin membesar. Dan di situlah diletaknya kemuliaan ataupun tuntutan ke atas seorang mukallaf. Apa itu mukallaf? Masuk dalam chat. Apa yang kita faham kalimah mukallaf? Sila masuk dalam chat. Apa yang kita faham dengan kata mukallaf? Oh ni mukallaf tak tahu ya. Okey, bagus. Bagus macam ni. Jan, apa itu mukallaf Jan? Skor 0 juga. Okey. Daniel? Sabrina tak tahu. Okey. Zila? Syasha macam mana Syasha? Syasha tahu apa makna mukallaf? Azhar mukallaf ialah berakal sampai kabar. Okey. Tak apa, tak apa. Balon je dulu sebelum kita sama-sama dapat satu kefahaman. Okey ya, tarik nafas. Mukallaf ini merujuk orang yang dipertanggungjawabkan. Mukallaf adalah dipertanggungjawabkan. Jadi apakah ciri-ciri dipertanggungjawabkan? Seorang yang cukup umur tadi, yang berakal, akalnya sempurna, kan? Jadi dalam bahasa lain dia panggil baligh, akil baligh, mukallaf. Itu sebagai petanda. Secara fizikalnya, manusia ini yang laki-laki, bila dia baligh, dia dah boleh produce the sperm. Bila produce the sperm, it indicates it is a man. Betul tak Azhar? Permulaan seorang laki-laki yang sempurna itu, dia dah complete dia punya proses pembesaran dia boleh produce the sperm. Itu yang membezakan laki-laki daripada perempuan. So physically, that is the proven. So bila dia keluar mani, itu menjadi titik permulaan kepada yang dipanggil sebagai akil baligh, dan itulah titik kepada permulaan kepada kata mukallaf, dipertanggungjawabkan. Jadi bila dipertanggungjawabkan, maka dia ada cerita apa? Dosa dan pahala. Jadi yang sebenarnya Cik Azhar, Puan Ni, seorang ayah, bila dia ada anak perempuan dan juga anak laki-laki, tak kiralah, dia kena bagi tahu dekat anak dia secara official. Wahai anakku, kau sekarang sudah pun akil baligh. Akil baligh ni maksudnya seorang status dah tukar dah. Statusnya mukallaf. Jadi status mukallaf ini berterusan. Bermula daripada saat ini sehinggalah hayat. Akhir hayat dipanggil mukallaf. Dipertanggungjawab mengenai apa? Hal fardu ain. Itu dia mukallaf. Bermula dengan hal fardu ain. Maka dia kena belajar ilmu tauhid. Sebab itu yang nak dipegang dalam hidup. Maka wajib dia belajar ilmu fiqh untuk dia nak melaksanakan amal ibadah mengikut cara yang betul. Maka dia kena belajar ilmu tasawuf untuk dia nak apa? Untuk dia nak mempraktik hatinya berada pada jalan yang benar dan betul. Right? Benar dan betul. So far Syasha boleh follow ke? Am I too slow or too fast or alright? The pace. Ya, boleh follow. Okey. Jadi saya tu kenapa saya nak tengok video. Bila tengok video, kita boleh tengok dia punya wajah tu following ataupun dah lost. Kalau tidak kena bertanya macam ni lah. Bila tengok Jihan macam ni, dia muka orang boleh follow lain tau. Muka dah meluat lain. Muka dah boring lain. Muka ngantuk pun lain. Alright. Jadi ini perkara kenapa kita on the video. Tapi apa Syida, dia kadang-kadang dia buat dia punya avatar dia tu. Avatar tak dia nak baca lah.
Alright. Okey. Sambung cerita tadi. Tauhid, maka dia ada tahap dia. Tahap tauhid untuk sekolah rendah sekian. Cukup untuk dia faham situ. Kemudian bila dia masuk alam remaja, begini level tauhid dia. Kemudian bila masuk alam yang lebih dewasa, ini tauhid dia. Jadi inti kepada tauhid adalah makrifat, kenal. Kenal. Tauhid terkait dengan kenal. Disebut bahasanya apa? Makrifat. Jadi makrifat ini ada level. Makrifat level sekolah menengah, makrifat level dewasa, makrifat pada level 40, makrifat pada 50 dah ni lain. Dengan syarat ada pengajian. Kalau tak ada pengajian, level pengetahuan dia kenal setakat tu je lah. Kan? Jihan ada berapa ramai kawan Jihan? Ramai coach. That's right. Tapi yang ramai tak adalah ramai. Kita semua ada ramai kawan. Ramai-ramai kawan yang kita ada, maka dia ada beberapa kategori. Betul kan? Ada kategorinya kita tak ajak rumah pun. Dia cuma boleh jumpa dia di luar rumah. Dekat tempat kerja, dekat tempat padang apa tu ni, kat mana-manalah kat luar. Ada setengah kawan kita sekali-sekala ajak datang rumah. Bila raya ataupun ada kenduri. Tapi ada setengah lagi kawan, dia boleh singgah rumah kita anytime. Kita pun boleh singgah rumah dia anytime. Betul kan, Puan Nik? Betul. Ada setengah kawan pula, bukan saja singgah di rumah, tapi dia dapat privilege boleh tidur kat rumah kita. Kita pun ada privilege tidur kat rumah dia. Kalau perempuan, ada apa kelebihan dia lagi? Dia boleh ajak masuk dapur. Kita pun pergi rumah, ada kawan kita yang kita boleh masuk sampai dapur. Betul kan? Itulah menunjukkan sejauh mana kita kenal atau tidak. Yang boleh masuk sampai dapur, pastinya kita kenal dia luar dan dalam. Yang datang rumah sekadar pintu pagar saja, kenal gitu-gitulah. Yang tak datang rumah, kita kenal dia lah. Tapi kenal setakat, kenal nama mungkin. Perangainya lebih kurang sikit-sikit. Nampak tak? Maka begitulah juga dengan untuk nak faham cerita makrifat. Adapun makrifat yang paling tinggi, yang paling betul-betul kenal dipanggil apa? Arif billah. Golongan arif billah. Arif billah ini memang satu golongan manusia yang betul-betul kenal Allah Ta'ala. Right. Itu aim dia, akhirnya. Jadi kita hidup atas dunia ni, aimnya adalah mati sebagai seorang arif billah. Apa dia? Hidup atas dunia, aimnya mati sebagai seorang yang arif billah. Kenapa mati sebagai arif billah? Kan bila orang meninggal, kita sebut apa? Ucapan yazah. Bila orang meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rujuk kembali balik. Jadi balik tu balik yang macam mana? Balik yang kenal Tuhan atau balik yang tak kenal Tuhan? Jadi kita datang ke dunia ni sebagai ujian. Apakah ujiannya? Ujian sama ada kita kenal dia atau tidak. Jadi proses untuk kenal Tuhan itulah dipanggil ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Maka ilmu tauhid bertahap. Tahap sekolah rendah sesuai apa dia dengan otak dia. Kemudian bila dia sekolah menengah, apa yang kena belajar lagi. Dan bila dah masuk alam 20-an, 30-an, tauhid yang macam mana pula lagi. Alright, boleh follow So, itu cerita ilmu tauhid. Kemudian cerita ilmu fiqh. Ilmu fiqh ada yang waktu kita kecil sekadarnya. Bila kita makin besar pun, dia makin meluas. Makin meluas, makin meluas. Melebarlah. Nah, jadi itu
Kalau tadi ilmu tauhid makin tinggi sesuai dengan umurnya. Sepatutnya lah. Jadi orang-orang yang arif billah tinggi ilmu tauhidnya. Bila tinggi tauhidnya, keyakinannya yang tinggi. Dengan tinggi, kemudian dengan ilmu fiqh yang luas. Fiqh untuk apa? Fiqh untuk dilaksanakan ibadahnya supaya betul, sah. Jadi kalau buat ibadah tak ada ilmu fiqh, ibadahnya tak sah. Sah atau batal terkait kepada apa ya? Sah atau batal ni terkait dengan apa? Masuk dalam chat. Bila kita bicara sah atau batal terkait dengan apa? Terkait dengan jangan kata hukum, okey? Ni kata hukum fiqh. Lagi? Syasha? Sah atau batal ni konteksnya apa? Syu kata 5 hukum, wajib, sunat, harus, makruh, haram. Syasha kata hukum. Sabrina kata diterima atau tidak. Okey, tarik nafas semuanya. Ingat betul-betul ni. Sah atau batal terkait kepada rukun. Sah atau batal terkait kepada rukun. Tak cukup rukun, tak sah. Tu cerita dia. Rukun. Sebab itulah semua ibadah ada rukun. Solat ada rukun, puasa ada rukun, zakat ada rukun, ada. Mandi wajib pun ada rukun. Mandi wajib ada rukun. Azhar senyum. Kenapa Azhar senyum? Saya teringat saya bagi tahu nak tahu apa beza rukun dengan syarat senang je. Rukun macam kita nak masak nasi pun ada rukun. Beras, bekas, air, api. Syarat tu yang masuk kemudian. Syarat dia apa dia? Air kena basuh apa. Itu syarat dia. Betul. Jadi ibadah sah atau tidak terkait kepada rukun. Tak cukup rukun, tak sah. Cantik rukunnya, sah lah. Sah batal terkait dengan rukun. Tapi ada satu perkara lagi. Dia panggil apa? Diterima atau tidak. Sah apakah diterima? Belum tentu. Kalau batal, wajib tak diterima lah. Boleh follow Syasha? Kalau yang batal kerana tak cukup rukun, totally disqualified. Cukup rukun, sah. Mana qualified. Apakah qualified is accepted? Belum. Kita cukup syarat untuk apply universiti. Belum tentu diterima masuk. Betul kan? Jadi itulah juga yang terkait dengan ibadah kita. Level pertama nak pastikan dianya cukup rukun. Rukun nak difahami. Bila rukun faham apa semua cantik, buat dengan ada ilmu, maka confirm sah. Kita sendiri confirm sah. Kita yakin sah. Tapi kalau kita tak belajar, yang rukun pun tak tahu mana, apakah sah? Tak sah. Dengan bila dah sah, apakah dah confirm diterima ibadah tadi? Belum tentu. Di manakah penentu ibadah tadi diterima? Yang ilmu tasawuf. Dan tasawuf menjadi amalan itu untuk nak ibadah kita diterima. Boleh nampak tak connection di antara tiga tadi tu? Itu kenapa dipanggil fardu ain. Jadi untuk fardu ain tasawuf, sekolah rendah tahu ke tak? Tak tahu dia. Sekolah menengah tahu tak? Sikit-sikit.
Bila umur 20-an, 30-an, belajar tasawuf, barulah boleh faham. Di situlah baru cerita amalan diterima atau tidak. Jadi bayangkan, kita umur 40-an, fardu ain tak tahu mana lagi sebenarnya. So, soalan yang biasa ditanya pada malam ini, pada setiap kelas saya lah, dah tahu dah kelas saya. Apakah rukun, ada berapa rukun Islam? Masuk dalam chat? Rukun Islam ada 5. Ada berapa rukun iman? Rukun iman ada 6. Okay, very good. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Ada berapa rukun solat? Solat 13. Okay. 13. Okay. Rukun solat sebenarnya ada 3. Tapi dipecah menjadi 13. Sebenarnya rukun solat ada berapa? 3. Dipecahkan menjadi 13. Apakah rukun solat yang 3 ini? Rukun buat, rukun sebut, rukun rasa. Saya pernah dengar tak? Rukun solat ada 3. Rukun buat, rukun sebut, rukun rasa. Waktu kita kecil, kita diajar buatnya dulu. Itu rukun buat. Bila besar sikit, diajar bacaannya. Itu rukun sebut. Bila besar lagi, dia kena masukkan rukun rasa. Masukkan rukun rasa. Bila gabung 3 solat tadi, ada bab buat, ada bab sebut, ada bab rasa, barulah sah solatnya. Baru sah solatnya bila cukup rukun. Apakah rukunnya? Rukun buat, rukun sebut, rukun rasa. Tapi berapa ramai yang tak ada rasa? Yang ada rasa saja yang sah. Jadi kalau ikutkan Imam Ghazali, solat yang tidak ada kehadiran hati tak sah. Syasha waktu solat, pernah tak waktu solat itulah merayau sana sini, bukan badannya, rohnya, pemikirannya. Pergi bazar, pergi mall, pergi pasar, pergi dapur. Pernah tak? Syasha? Pernah. Jadi waktu lain kita boleh fokus, kan? Dalam kelas ke, waktu tengok movie ke, driving ke. Driving kita boleh fokus, betul tak driving? Driving tak fokus jahanam lah. Bahaya. Driving kita boleh fokus. Berapa lama driving? Oi, lama. Setengah jam boleh, 2 jam boleh. Fokus. Betul tak? Apalagi kalau main game. Main game. Fokus tak kita? Fokus. Berapa lama main game, Azhar? Ni main game. Berapa lama kita main game? Setengah jam, sejam. Mana Daniel? Daniel dah hilang. Syida, mana Daniel? Dia tengah driving sebelah Syida. Cakap Daniel. Coach Daniel. Ya, Coach. Daniel main game tak? Saya main, Coach. Tipulah saya tak main. Fokus tak waktu main game? Fokus, Coach. Kita nak naik, nak push rank kan. Ingat benda lain. Betul kan? Bila kita main game, tak ingat apa benda lain. Memang fokus betul-betul. Dan exam. Kalau mama. Exam pun kita fokus. Betul tak, Jihan? Exam, SPM ke apa ke, fokus. Berapa lama exam? 2 jam. 2 jam boleh fokus. Betul-betul fokus. Study pun baca novel ke. Syeda baca novel tak? Tak minat. Tak minat. Poni ada baca novel tak? Tak minat. Tak minat juga. Alamak. Kalau baca novel, memang tak ingat. Kalau saya, yang minat baca novel lah. Dia baca novel selagi tak habis, selagi tu dia pulun.
Pulun itulah fokus. So nampak tak kita ni? In every other things we can focus very well. Unfortunately, bila solat yang sepatutnya fokus, apa yang berlaku? Allahu Akbar. Habis je Allahu Akbar. Cung, 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 cung. Tukar cerita, pergi sana sini. Betul kan? Rokok. Oh, rokok. Okeylah sekejap. Kemudian dia balik. Dia gaib balik. Apa semua. Tahu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa? Sebab tauhid kita tak ada, tasawuf kita tak ada. Dari segi fiqh, buatnya okey lah. Tak ada ni, tak batal. Nampak tak? Sah, memang sah lah. Cukup syaratnya. Apa syaratnya? Ada buat, ada baca. Tapi ada rasa tak? Tak rasa. Kalau tak ada rasa, Imam Ghazali kata, tak diterima. Tak sah. Apa sah? Tak sah. 3 rukun belum sempurna. Rukun buat ada, rukun sebut ada, tapi rukun rasa tak ada. Oh, berat kita. Nah, sedangkan 5 minit je, 10 minit je, rasanya tak ada. Kenapa tak ada rasa? Sebab tauhid kita nipis sangat. Tasawuf kita belum ada. Jadi penting tak tahu 3 ilmu ni, Syasha? Sejauh mana pentingnya 3 ilmu ni, Syasha? Saya kata sangat penting. Jadi itulah yang dikatakan fardu ain. Jadi kalau dah macam tu, fardu ain untuk budak sekolah rendah ke? Tak. Tak ada kan? Okey, dah pukul 10.26. So far, apa yang Syasha dah dapat? Cerita sikit. Kejut dia. Cerita sikit. Apa yang Syasha dah dapat? Actually saya dapat saya remind diri saya lah, maybe lepas ni saya kena solat dengan penuh khusyuk. Tak boleh fikir benda-benda lain. Bagus. Lagi? Kena fokus. Yang tu je lah buat masa sekarang. Itu je? Oh, okey. Right, tak apa. Jihan, apa Jihan dapat malam ni? Apa dia? Jihan pula, Jihan. Terima kasih, Syasha. Thank you. Alhamdulillah lah malam ni saya dapat tentang rukun yang coach kongsi. Lepas tu baru tahulah juga kan, ingat rukun dia 13, rupanya 3 saja buat sebut rasa. Tapi macam coach cakap lah, susah lah saya sendiri rasa tu susah nak hadir. So, macam mana saya nak buat sekarang dalam proses nak belajar lagi, nak faham, nak kenal Allah dengan lebih supaya hadirnya rasa tu, macam tu lah. Itulah tugasan. Tugasan yang kita buat tu untuk nak benda tu lah. Okey, dah buat tugasan tak? Okey, masuk dalam chat. Siapa dah buat tugasan? Tugasan Syasha apa? baru masuk, tak apa. Surah Yusuf. Syu dah buat. Siapa lagi? Azhar? Belum buat. Belum buat. Kafsal belum buat. Fungsi masjid sibuk sikit. Puan ni dah buat belum? Belum buat. Noriha? Dah. Okey. Syida? Sorry coach, tadi Syida tengah naik tangga. Dia macam disconnect je. Buat apa tu? Tugasan. Oh, tugasan yang surah Yusuf tu ya? Belum coach. Tadi kan Pok Nik yang ingat dengan Syida. Syida buat ya, Sabrina, insyaAllah. macam mana Sabrina? Sabrina? Sabrina belum juga. Zila? Mana Zila? Zila pun belum. Okey. Noriha dah buat. Okey, ada yang dah buat, ada belum buat. Okey, kita tanya yang dah buat.
Nuriha, apa yang Nuriha dapat bila buat tugasan ini? Assalamualaikum Coach dan semua sahabat. Okay, bila buat ni sebenarnya jujurnya saya tak habis buat secara Apa? kemas. Okay, Hmm. tapi dah sampai ayat ke-39 lah macam itu kan. Jadi ada beberapa nama Allah yang disebut di situ seperti Ya Hakim, Ya Alim, Ya Hakim tu yang maha bijaksana, Ya Alim yang maha mengetahui, Ya Malik yang maha berkuasa, Ya Ghafur yang maha pengampun, Ya Sami yang maha mendengar, Ya Latif yang maha halus, Ya Baik. Hafid yang maha menjaga, Ya Wahid yang maha tunggal, Ya Qahar yang maha menundukkan. So bila sekali lalu kita tak dapat lagi rasa tu coach sebenarnya, sebab tu saya kena buat secara berulang dan paling best bila ada sparring partner lah dengan anak. Saya ajak anak join, so bila kita sama-sama tu kita lebih orang kata melalui journey pemahaman surah Yusuf tu dengan cerita-cerita yang ada. Alhamdulillah, syukur. Jadi tadi coach pun ada bagi teguran dan juga tips kan macam mana untuk kita lebih pasakkan rasa dan pemahaman dan memanainya dengan kita tulis ayat berapa kan kita jumpa nama Allah itu. So itu saya akan perkemaskan lagi lah insya-Allah. Terima kasih coach. Baik. Shu apa? Terima kasih Nuriha. Shu apa manfaat yang Shu dapat bila buat tugasan ini? InsyaAllah Coach, bila buat tugasan tu macam Shu sendiri, Shu sebenarnya rujuk kepada Quran yang ada terjemahan. Jadi bila ada terjemahan tu, bila sambil cari, sambil baca terjemahan tu apa yang nak dikaitkan dengan nama Allah tu. Jadi biasakan dalam surah Yusuf tu ada penceritaan kisah dia. Jadi bila contoh dekat ayat contoh dekat ayat 19 ada perkataan yang alim. Dekat situ nak menunjukkan sifat Allah yang alim tu macam mana. Jadi penjelasan cerita tu membuatkan Syu baca sekali dengan terjemahan tu lah. Bukan sekadar hanya tengok perkataan dan makna tu. Situ Syu dapat sesuatu lah apa yang nak memahami kan, nak memahami apa yang nak berkaitan tu lah, insyaAllah Coach. Okey, baik. Terima kasih semua. Tarik nafas dulu. Baik, bulan Ramadan, sekarang bayangkan kita berada di bulan Ramadan. Petang kita pergi bazar. Apa ada dekat bazar Ramadan? Apa dekat? Ada makanan. Okey, ada apa lagi? Ada peniaga, ada makanan, ada minuman. Alright. Kita pergi bazar Ramadan, we observe. Kan? Observe. Tengok, kita balik. Apa kita dapat? Observe ya, tengok balik. Bau saja, cuci mata saja. Right. Betul tak apa ni? Tapi Jihan, dia bawa duit. Dia beli apa yang dia nak beli. Apa Jihan dapat? Makanan dan minuman untuk berbuka. Bawa balik, buka puasa, menikmati juadah tadi. Beza tak orang pergi tengok balik dengan orang pergi ada duit, dia beli dan dia balik, dia makan. Beza tak? Beza kan? Tujuan apa kita pergi bazar Ramadan kata nak tengok je? Pergi bazar Ramadan sebab kita nak menikmati makanan yang ada kat situ. Betul kan? Jadi, macam mana you link cerita pergi bazar Ramadan dengan tugasan? Apa pun you dapat? Syedah, apa Syedah dapat? Dia macam dia observe tapi tak buat.
Tujuan tugasan untuk apa? Tugasan untuk dapat bendanya. It's for you to get it. If you don't do it, you will not get it. Just like to enjoy the food, you have to taste it. You have to put in your mouth. Bukan sekadar beli, tapi kita masuk dalam mulut, kunyah dia, then you will get the benefit of the food. Right? Makan tapi tak ada. Right. Jadi ada tugasan itu untuk ada dan dapat manfaatnya. Manfaatnya hanya dapat bila kita buat. Dan ini adalah satu perkara dipanggil apa dalam proses belajar, maka ada tugasan. Kita dah biasa dah kat mana-mana pun, sekolah rendah sekalipun ada homework, betul kan? Sekolah rendah ada homework. Bila sekolah menengah ada homework. Masuk universiti pun ada homework. So bila sebut belajar sinonim dengan tugasan. Orang yang buat tugasan, buat homework dia, apa jadi pada dia? They get to understand more. Kalau yang tiru homework, macam mana jadi? Dia tak dapat apa pun. Cuma lepas daripada kena denda saja. Tapi yang betul-betul buat homework dia, walaupun salah, dia dapat ilmunya. So bila ada tugasan yang penting apa? Bila ada tugasan yang pentingnya, buat. Tak siap tak apa. Yang penting buat. Right? Yang penting buat. So apa tugasan kita? Kita mencari nama Allah dalam surah. Cari nama Allah dalam surah Yusuf. Okay, apa yang berlaku teman-teman sekalian? Tarik nafas dulu. Budaya kita Islam Melayu Baka, bila baca Quran, kita kata baca Quran, baca kalimah Arab sahaja. Alright. Konten baca Quran ini konteks dulu. Konteks dulu. Bila dulu ni? Konteks tahun 50-an. Konteks tahun 40-an. Yang masyarakat masih lagi buta huruf. Apa dia? Masyarakat buta huruf. Bila buta huruf, yang huruf alfabet ABC dia tak tahu. Tak boleh baca. Waktu sebab tak sekolah kan? Tapi minimumnya diajar alif bata. Bila diajar alif bata, maka dia boleh baca kalimah Arab. Ini dibawa oleh guru-guru dulu. Kenapa? Ini adalah kewajipan untuk orang yang mengaku Islam, dia kena sebut Arab. Dia kena pandai mengaji supaya solatnya sah. Maka dia pun bolehlah baca Al-Fatihah. Dia bolehlah baca surah. Very minimum. Bila ni? Konteks tahun 40-an, 50-an. Betul kan? Zaman moyang kita dulu. Kemudian kita pergi sekolah. Masyarakat pergi sekolah. Dia pandai baca ABC. Kan? Dah pandai baca ABC, dua-dua boleh. Jadi kalau ABC boleh, Arab pun boleh. Right. Bolehlah sebab belajar. Now, zaman sekarang, Al-Quran bukan saja ada kalimah Arab, ada terjemahan dan ada tafsir. So today, konteks hari ini, baca Quran tidak lagi yang kalimah Arab saja. Tapi dalam konteks hari ini, content and konteksnya adalah memahami all the messages in the Quran. Baca dan tadabbur. So tugasan yang kita buat adalah mencari nama Allah. Kenapa ni? Sebab terkait kepada sah akidah kita. Terkait kepada sah akidah kita. Okay, tadi sambung cerita tadi.
Rukun iman ada 6. Rukun Islam ada 5. Rukun solat ada 3, jadi pecah menjadi 13. Rukun syahadah ada berapa? Rukun syahadah ada berapa? Masukkan chat semua orang. Rukun syahadah ada berapa? Puan ni kata 2. Azhar kata 4. Syida kata berapa? Jihan, berapa rukun syahadah? Syida tak tahu lagi. Syasha? Tak pasti. Noreha? Rukun syahadah ada berapa, Noreha? Noreha kata 3. Zila kata berapa? Syida kata 4. Jihan tak ingat. Sabrina, rukun syahadah ada berapa? Shu, berapa Shu? Sabrina lupa. Baik. Rukun-rukun terkait dengan apa? Bila sebut rukun, terkait dengan apa? Sah batal. Bila kita sah atau batal. Bila rukun syahadah, kita tak sure apa berlaku. Akidah batal. Bila rukun syahadah kita tak sure apa berlaku pada syahadah kita. Big question, man. Mana Syasha tadi hilang tak? So, don't play ya. Rukun syahadah. Jangan buat tak tahu, lupa apa semua ni. Tak boleh. Rukun syahadah ada 4. Kena tanam betul-betul cerita ni. Syida cari Syasha hilang mana ni? Lain habis ke apa ke? Ingat rukun terkait sah atau batal. Rukun terkait sah atau batal. Ingatlah Syasha, rukun terkait apa dia? Sah batal sesuatu ibadah. Jadi syahadah itu ada 4 rukunnya. Kalau rukun syahadah kita tak pasti, syahadah kita belum sah. Bila syahadah belum sah, apa berlaku kepada solat kita selama ni? 0. Apa berlaku kepada puasa kita selama ni? 0. You know why? Because syahadah is the first one dalam rukun Islam. Mengucap syahadah. Kemudian barulah solat, baru puasa, baru zakat, baru haji. Jadi syahadah yang mula-mula sekali. Ingat semua? Rukun syahadah ada berapa? Ada 4. Dan itulah kenapa rahsianya Kaabah 4 penjuru. Kaabah itu 4 penjurunya. Terkait kepada rukun syahadah yang 4 juga antaranya. Ingat je. So 4 kerat tulang. 4 kerat. Tulang 4 kerat panggil. Jadi nombor 4 ni banyak dia punya connection dalam Islam. So penuhnya macam mana Cik Azhar? Rukun syahadah? Ayat penuhnya. Yang pertama apa dia? Yang pertama, Dengar betul-betul. aduh, Dia dah tajuk. Lepas tu dia lupa. aduh. Apa? Cari. Ada tu dalam memory somewhere.
Okey, dia terkait kepada nafi isbat. Jadi, rukun yang pertama apa dia? Mengisbatkan zat Allah Ta'ala. Mengisbatkan zat Allah Ta'ala. Zatnya dulu. Pada setiap zat itu ada sifat. Maka yang kedua, mengisbatkan sifat Allah Ta'ala. Bila ada zat, ada sifat, maka dia ada apa? Perbuatan. Jadi yang ketiganya, mengisbatkan perbuatan Allah Ta'ala. Jadi zat, sifat, perbuatan. Alright? Itu yang kita katakan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengisbatkan apa dia ayat penuhnya? Azhar. Jangan ulang-ulang sekali, Coach. Rukun syahadah ada 4. Jadi kalimah syahadah ada 2. Yang pertama, ketuhanan. Yang kedua, kerasulan dan kenabian. Apa diakah yang ketuhanan? Asyhadu alla ilaha illallah. Bicara mengenai ilah dan Allah. Bila bicara mengenai Allah dan ilah, apakah yang dibicarakan? Mengenai zatnya, sifatnya, perbuatannya. Maka rukun syahadah itu yang pertama adalah mengisbatkan zat. Yang kedua, mengisbatkan sifat Allah Ta'ala. Yang ketiganya, mengisbatkan perbuatan Allah Ta'ala. Dan untuk kalimah yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Mengisbatkan kebenaran segala-galanya yang Rasulullah itu. Dari segi perbuatannya, cakapannya, dan yang dibawa Rasulullah. Itu yang dikatakan rukun syahadat. Tu dia. Dah tulis tu. Mengisbatkan zat Allah, mengisbatkan sifat Allah, mengisbat af'al Allah. Af'al itu perbuatan lah. Mengisbatkan segala yang dibawa Rasulullah adalah benar. Itulah yang terkandung di dalam kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illa Allah. Rukun syahadah. Siapa pertama kali dengar rukun syahadah? Masukkan. Saya kata. Syah pertama kali ya. Sebab tu penting mengaji. Syidah pernah dengar tapi tak ingat. Kelas saya memang saya mulakan yang ni dulu. Sebab saya pun kena yang ni dulu. Mula-mula saya nak mengaji dulu, Ustaz mat saya. Mat, rukun syahadah ada berapa? Saya tahu Ustaz, rukun Islam ada 5, rukun 6, iman ada 6. Ustaz tak tanya rukun iman Islam, Ustaz tanya rukun syahadah. Senyap saya. Tak sah syahadah, Mat, dia kata. Allahu Akbar. Tak sah syahadah apa jadi, Mat? Allahu Akbar. Nampak tak? So, daripada situlah saya kata tak boleh setakat saya je, kena orang lain juga. Jadi semua yang pernah dalam kelas saya, sebenarnya tahulah benda ni yang menjadinya. So, mulai daripada malam ini, tolong ingat ini. Sebab apa? Rukun-rukun terkait dengan sah atau batal. Rukun terkait dengan sah atau batal. Jadi bila sah, belum tentu diterima. Lagi satu layer pula. Jadi level yang paling bawah ni nak kena sahkan dahulu. So kita dalam proses apa ni? Nak mengesahkan syahadah kita. Itu yang kita dah buat ni. Nak belajar sifat 20. Sifat 20 terkait kepada mengisbatkan sifat Allah Ta'ala. Bila ada sifat, sifat dia tak ada sendiri, dia kena dengan zat. Zat dengan sifat tak boleh cerai tanggal. Betul tak Syazah? Zat dengan sifat tak boleh bercerai tanggal. Dia memang kena together.
Contoh, Syasha pakai tudung warna apa malam ni? Hitam. Hitam boleh tak dia sendiri saja hitam? Tak boleh. Hitam mesti ada pada benang. Okey. Betul tak? Betul. Benang kok mana-mana mesti ada warna dia. Hmm. Putih ke, hitam ke, biru ke, kelabu ke, apa ke, benang mesti ada warnanya. Betul tak? Hmm. Jadi itu yang dikatakan zat dengan sifat tak boleh bercerai tanggal. Zat dan sifat akan sentiasa bersama. Bila ada zat yang bersifat, maka adanya perbuatan. Itu asasnya. Zat, sifat, perbuatan. Jadi bila faham zat, sifat, perbuatan, maka disitulah menjadi rukun syahadah yang pertama. Rukun syahadah mengisbatkan zat Allah Ta'ala, mengisbatkan sifat Allah Ta'ala, mengisbatkan perbuatan Allah Ta'ala. Apa benda nak isbatkan sifat perbuatan ni? Itu yang kita belajar. Minimanya adalah sifat 20. Bila ada zat, sifat, perbuatan, maka ada nama. Bila ada nama, mesti ada perbuatan. Bila ada nama, mesti ada sifat. Nama-nama merujuk kepada zat. Jadi minggu lepas kita belajar nama. Satu nama apa? Namanya Allah. Allah itu adalah ismuz zat. Nama kepada zat. Yang kita kata inilah Tuhan. Maka apakah sifat ketuhanan? Apakah sifat ketuhanan? Masuk dalam chat. Apakah yang dikatakan sifat ketuhanan? Apa itu sifat ketuhanan? Bagus, Syida. Sifat wajib al-wujud bersifat dengan kesempurnaan yang mutlak. Kesempurnaan yang mutlak. Kerana dia sempurnalah, maka itulah sifat ketuhanan. Sempurna, wajib al-wujud yang sempurna, kesempurnaan yang mutlak. Right? Jadi bila kata Tuhan, Tuhan tu apa? Namanya Allah. Jadi dalam kitab ajar macam mana? Allah adalah nama khas bagi zat yang wajib al-wujud. Tuhan ni apa pula? Tuhan ni satu zat yang mempunyai sifat kesempurnaan yang mutlak. Jadi ayat punya ialah Allah adalah nama zat yang wajib al-wujud. Yang mempunyai kesempurnaan, sifat kesempurnaan yang mutlak. Alright. Kalau tidak, orang tanya Tuhan tu apa, Syasha? Tuhan tu apa, Syasha? Unmute. Tuhan tu apa, Syasha? Sekejap. Saya baru dapat tulis nama-nama yang menunjuk nama kepada zat. Itu Allah. Okey. Allah adalah nama bagi zat yang wajib al-wujud. Okey. Wajib. Nama khas bagi zat yang wajib al-wujud. Kalau tidak, Syasha, kita bila tanya Tuhan tu apa, biasa kita jawab apa? Tuhan tu Allah. Betul kan? Betul. Kalau saya tanya pula Syasha, Allah tu apa? Kita jawab apa? Allah tu Tuhan. Ya. Jadi Allah tu Tuhan, Tuhan tu Allah, Allah tu Tuhan, Tuhan tu Allah. Berapa lama macam tu? Tak selesai tu. Forever kan? Betul. Jadi sekarang bila kita ada ilmu, ilmu cakap apa? Allah sebenarnya adalah ismu zat. Nama khas bagi zat yang wajibal wujud. Itu sebenarnya. Bila sebut wajibal wujud ni apa pula? Inilah sifat kesempurnaan yang ada pada Tuhan. Jadi ulasannya menjadi
Yang secara khusus bila sebut asyhadu alla ilaha illallah, ilah tu apa dia? Ilah tu adalah terkandung dalam istighna dan iftiqar. Istighna sifat kaya. Iftiqar yang lainnya fakir, nak kepada dia. Syida kata apa? Saya lah tu sebelum ni. Sekarang baru tahu nak jawab apa. Sama-sama kita belajar. Ya? Kalau tidak, Maziah ada kawan Cina tak? Kawan yang non-Muslim? Ada coach. So, kalau you tanya kawan you, Allah tu apa? Apa dia cakap? Tuhan. Tuhan awak lah dia kata kan? Tuhan. Jadi kalau kita pun, ilmu kita cakap macam tu juga, Allah tu Tuhan, sama tak kita dengan dia? Sama lah coach. Dia non-Muslim, kita mengaku Islam. So, ilmunya macam tu je. Boleh pakai tak? Apa? Dia bukan macam nasi goreng. Kalau nasi goreng, tak expert tak apa. Kan? Tapi nasi goreng kita lagi expert. Betul tak? Nasi goreng, nasi lemak, mie rebus semua kita lagi expert. Bila bab ini, sangat-sangat nipis. Dan satu perkataan yang sangat bahaya puan ni, semua mengaku apa? Saya bab agama ni kurang. Betul tak? Biasa kita cakap. Kan? Saya bab agama ni saya tak tahulah. Bab agama ni saya kurang. Biasa kan kita dengar? Dan kita pun sebut macam tu kan? Tak? Yang terbaiknya macam mana? Saya dalam proses nak faham agama. Jangan terus matikan ayat. Dalam bab agama, saya jahil. Dalam bab agama, saya tak tahu. Ayatnya apa, Jihan? Dalam proses nak mengenal agama. Nak faham agama. Faham agama. Man yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Apa dia hadis yang saya sebut MBC? Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Translationnya macam apa ni? Tak tahu. Syu? Yang belakang ni ingat coach. Kena apa? Mengenal ni lah. Mengenal Allah. Man tu siapa? Siapa yang Man yuridillahu bihi khairan, yang Allah kehendaki kebaikan. Khair tu baik. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, yufaqihu fiddin, diberi faham agama. Maksudnya apa? Kalau kita ni sekarang macam ni nak faham agama lah kan, betul tak? Sibuk susah-susah malam ni, patut boleh pergi tarik ke, duduk tengok movie ke, apa layan WhatsApp ke, FB ke apa ke, tapi tak, kita nak faham agama. Jadi bila kita dipilih untuk nak faham agama, maka maksudnya apa ni? Allah nak bagi kita kebajikan, kebaikan. Mana ni? Man yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah nak bagi dia kebajikan, maka diberi faham agama. Nak faham macam mana? Ada proses pembelajaran. Besar tak bila kita nak faham agama ni? Satu anugerah yang sangat besar, sangat istimewa. Jadi terpilih untuk faham agama. Faham tak? Jadi kalau asalnya kita tak tahu, boleh tahu. Asal tak faham, boleh faham. Sekarang malam ni dah boleh faham tak apa itu rukun syahadah? Faham tak? 3 rukun, 3 fardu ain. 3 cabang fardu ain. Tahu kan? Sekarang itulah ceritanya. Jadi, kalau kawan-kawan ada semua, ajaklah sama-sama. Kita dulu ada yang tak dapat join dah malam masyi lah, apa benda semua tu. Banyak tu. So, jumpa balik diorang, slow talk dengan diorang. Ajak balik masuk. Sama-sama kita nak faham agama. Basic ni, dari basic. Ini sebenarnya fardu ain yang patutnya kita lepas sebelum kahwin.
Sebelum kahwin dulu patut selesai benda ni. Sebelum umur 25. Jadi berumah tangga dulu, kerja dulu macam mana, bab agama tak faham. Tapi ilmu lain kita sangat faham. Berat kita macam ni, tak boleh. Tak apalah, tu dulu. Sekarang dah ada peluang, jangan dibazirkan, jangan dimain-main pula lagi. Kena serius, kena fokus betul-betul. So, can you promise me tugasan akan diselesaikan? Siapa promise akan selesaikan tugasan? InsyaAllah, Gus. InsyaAllah. Right. Jadi cerita tugasannya very simple. Very simple. Apa dia? Very simple. Apa nak dia buat? Baca surah Yusuf, cari nama Allah yang ada dalam surah Yusuf. Cari nama-nama Allah yang ada dalam surah Yusuf. Macam mana nak buat? Slide tu, slide nama Asmaul Husna tu kan. You buat apa? You print. Lepas print, siapkan. Baca ayat 1 sampai 30 katakan. Setiap kali jumpa, innallah masabirin. Sungguh Allah tu masa ni kan ada. Apa-apalah tengok tu, baca terjemahan. Oh, ini nama Allah ni. Al-Khaliq, Al-Alim, apa benda semua tu. Tulis nombor ayatnya. Dekat kalimahnya yang mana. Sorry, Coach. Sorry, maksudnya bila baca surah Yusuf, jumpa je nama-nama Allah tu, just tulis ayat yang keberapa, number saja, right? Bukan kita copy balik the whole ayat, bukan kan? Tak payahlah, simple je. Highlight, pakai highlighter pen, highlight, and then tulis berapa. Nama tu dalam ayat yang keberapa. Nanti bila dah selesai surah Yusuf, kita akan nampak walaupun ada 99 nama, ternyata dalam surah Yusuf tidak dikeluar bagi ke semua 9 nama. Ada berapa nama yang akan munculnya. Nanti kita tengok dalam surah berikut nanti ke depan, ada nampak beza-bezanya nanti. Surah Yusuf begini, surah Luqman begini, surah Ra'du begini, surah ni begini nanti. Dan pastinya nama itu ada sebab dimunculkan dalam surah tersebut sesuai dengan mesej dalam surah itu. Jadi ini beza lah. Baca Quran dengan secara kritikal. Bacakan dengan secara kritikal. Bukan baca yang Arabnya sahaja. Boleh? Nanti kita akan sebab. Pasal apa ni? Sebab kita ambil dari angle nama Allah untuk nak lihat perbuatan dan sifatnya. Ini terkait dekat mana ni? Terkait dengan apa dia? Sahnya akidah. Sahnya akidah, sah atau batal akidah ada berapa elemen? Sah atau batal akidah ada berapa elemen? Come on guys, masuk number. Balon je. Sah atau batal akidah ada berapa elemen? Bila balon cantik, nombor macam-macam keluarnya. Jilnya 4. Nazarat 4. Puan ni berapa? 4. Mazia? Zila tak tahu. Noria? Aduh, akidah woi. Syasha belum tahu. Noria? Sabrina? Tak tahu nak tak nombor berapa. Sah atau batal akidah kita ingat ada 3 elemen. Yang pertama, apa dia? Keyakinan yang tidak disertai dengan syak, zon dan waham. 1. Keyakinan yang mantap. Tahulah sah akidah kita. Tak boleh duduk. Ya ke tidak? Ya ke tidak? Tak boleh. Dia kena betul-betul mantap, yakin. Tapi yakin-yakinnya macam mana? Yakin yang ada establishment. Apa dia? Ahli sunnah wal jamaah. Kalau yakin-yakin, Hindu pun yakin. Buddha pun yakin. Kristian pun yakin.
Semua yakin, betul tak? Tapi yakin mereka menurut apa? Sikh. Orang Sikh pun yakin. Dia ikut kitab dia. Kan? Buddha yakin. Tanya dalam bab yakin. Semua yakin. Kalau tak yakin, dia tak buat. Yakin. Yang Taipusam tu. Oh, dia punya yakin lain macam. Sebab tu dia sanggup cocok daging apa semua tu. Tapi yakin-yakin dia tu dekat mana referensnya? Referens yang salah. Yakin yang kita nak yakin mana? Yakin menurut ahli sunnah wal jamaah. Pasal apa? Hadis Rasulullah dah sebut. Umatku akan berpecah kepada 73 cabang. Hanya satu saja yang benar, iaitu ahli sunnah wal jamaah. So keyakinan kita kena based on ahli sunnah wal jamaah. Tu yang kita belajar sifat 20 ni. Ini yang ahli sunnah wal jamaah. Cukup dengan ahli sunnah wal jamaah. Kita sendiri kena ada apa? Kena ada dalil. You have the evidence. Buktinya apa? Dalil. Mana dalil? Dalil ada dua. Dalil akli dengan dalil nakli. Apa dalil nakli? Al-Quran. Dalil akli, otak boleh terima. So, bila berpadu tiga ni, barulah akidahnya sah. Apa dia? Number one, keyakinan yang tidak ada unsur syak, zon dan waham. Kita sebut keyakinan yang mantap ni. Padu, mantap. Ya, dalam bahasa kitabnya, keyakinan yang tidak ada syak, zon dan waham dah. Syak, separuh-separuh. Zon dan waham, 70-30, 30-70. Yang kedua, keyakinan yang berdasarkan kepada ahli sunnah wal jamaah. Dan dua ini kena ada backup dengan bukti. Dipanggil dalil. Dalil nakli Al-Quran dan dalil akli. Akal kita boleh terima. So, tugasan ini adalah untuk dapatkan dalil nakli. So, bila you buat tugasan ini, you dapat direct daripada Quran. Wah, ada nama Allah sebut ini semua. Maka akal pun nanti akan terima. Bila akal terima, memberi keyakinan. Nampak tak? Jadi yang kita nak apa dia? Nak cari keyakinan. Apa yang kita nak cari? Nak cari keyakinan. Masuk dalam chat. Apa yang kita nak cari sebenarnya? Kita nak cari keyakinan. Oh ni, kenapa nak cari keyakinan? Gus, untuk memantapkan lagi akidah, Gus. Persediaan sewaktu apa? Nazak. Itu cerita dia. Semua kita akan menghadapi nazak. Tahu nazak apa dia? Saat nyawa nak ditarik. Sakaratul. Sakaratul. Ketika itu apa yang nak buat? Apa benda yang menyelamatkan? Keyakinan sahaja. Sebab apa? Cabaran waktu itu is tremendous. Nobody else. Hanya kita dengan syaitan, dengan malaikat waktu itu. Tak dengar apa dah. Jadi kenapa kena ada keyakinan? Kenapa kita nak cari keyakinan? Kenapa? Puan ni, pasal apa? Kenapa penting mencari keyakinan ini? Persediaan nazak, Gus. Sakaratul maut. Sakaratul maut. Sebab kita akan menghadapi sakaratul maut. Sewaktu ke sakaratul maut, paling penting adalah keyakinan. Sebab ketika itu keyakinan yang akan menjadi apa dia? Challenge-nya. Yakin atau tidak? Yakin atau tidak? So that yakin datang dengan amalan. Yakin datang dengan ilmu. Boleh? Right. So dah pukul 11, 8 minit. Cukup dah. 11.30 masa saya tidur dah. So sebelum kita selesai, setiap orang masuk dalam chat. Seandainya satu perkara dia dapat malam ini, what is it?
If there's only one thing you get tonight, what is it, my friend? Tolong masuk dalam chat. Puan Ni kata rukun solat 3 buat sebut rasa. Satu tu je Puan Ni dapat. Aduh, kesian saya. Duk cerita 1-2 jam, satu tu je Puan Ni dapat. Mazia, Jihan kata 4 rukun syahadah. Nazatul dan Nabila, persediaan yang paling penting suatu nazar adalah keyakinan. Very good. Syida, ibadah haji, rukun sah dan batal. Zila, rukun terkait dengan sah atau batal. Syu, rukun syahadah ada 4 terkait dengan nafi isbat. Sabrina, dapat banyak coach tapi high impact sah atau batal terkait dengan rukun. Tak cukup rukun, tak sah. Sah terkait pula dengan diterima atau tidak. Cukup rukun, belum baru sah. Bila sudah sah, belum tentu diterima. Yang menjadikan diterima terkait dengan tasawuf. Cantik, Sabrina. Puan Ni, sah batal rukun syahadah ada 4. Sah batal ibadah kait dengan rukun. Syida, mukallaf rukun syahadah. Azhar, mukallaf ialah bertanggungjawabkan. Berakal, balik. Okey. Mazia, belajar tauhid untuk dapat keyakinan. Kenapa cari keyakinan? Sebab kita akan menghadapi sakaratul maut. Ada tak orang tak akan mati? Tak ada. Yang paling penting yang menjadi kira bicara waktu sakaratul maut adalah keyakinan. Tak yakin yang tak mantap waktu tu hancus. Last chance. Noreha, ilmu tauhid meninggi, fiqh meluas, tasawuf mendalam. Syu penting ilmu fardu ain, tauhid dan tasawuf. Okay, very good. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, saya kira itulah untuk sesi kita pada malam ini. Rezekinya begitu. So, Syasha, orang sesi kelas yang pertama, perkomennya menakutkan, mengerikan, seronok, membosankan. Atau macam mana, Syasha? Dia unmute je. Saya tak sure macam mana nak type macam diorang. Saya tengah belajar. InsyaAllah next class mungkin saya boleh bagi feedback. Tapi saya fahamlah apa yang coach ajar. Okay, tapi generally, how do you find the class tonight? Okay, good. Saya faham. Banyak juga ilmu yang kalau mungkin saya tak masuk kelas hari ni, maybe saya scroll Facebook je. So saya dapat ilmu yang bagus lah malam ni. Maybe saya boleh share dengan anak-anak saya semua. Okay, anak dah berapa orang? Saya 3 orang anak dah. Yang sulung berapa? Sulung 18, 15 dan 9. You nak jadi ibu yang misali? Ya. Nak jadi ibu yang bertanggungjawab? Ya. Nak jadi ibu yang ada ilmu? Ya, betul. Nak ada anak-anak yang ada ilmu yang ibu berikan? Ya, betul. Jadi kalau nak macam tu, apa nak kena buat? Saya kena belajar dan amalkan dan saya kena inform anak-anak saya juga ilmu yang sama. Macam mana untuk diorang amalkan. Yeah, that's right. So how important is this class? Sangat penting, tapi bila fikir macam mana nak cakap kalau terlalu fikir dunia, maybe kelas ni macam tak ada apa. Tapi bila fikir akhirat, kelas ni sangat-sangat penting lah. InsyaAllah. Terus interesting, Sabrina kata mengerikan kalau coach panggil nama. Ya, saya rasa takut. Tapi takut mula-mula je. Ya. Kemudian dah biasa-biasa kena panggil, okey dah Jan. Okey. Seronok je, tak panggil, pasal nama aku tak panggil lah. Betul tak Mazia? Betul coach. Ya, lebih seronok nama dipanggil kan? Ya, betul. Okey. Yang betul tu okey lah.
Mula-mula masuk tu takut tak. Lama-lama. Ya kita bila kita bicara ni sebenarnya lebih faham. Bila kita jawab sebenarnya orang lain dengar kan, itu juga cara kita ni. So diskusi lah. Cik Azhar, apa komen Cik Azhar sebagai akhirnya? Jadi alhamdulillah, maksudnya halangan-halangan dunia tu daripada sentiasa mengajak kita menalai, jadi alhamdulillah kita dapat bezakan yang mana satu halangan-halangan tu kita dapat tangkis dan kita dapat pilih belajar ilmu. Sebab ilmu tu satu tuntutan. Kalau kita nak dapat kebahagiaan dunia pun kita kena sentiasa dapatkan ilmu lah, terutamanya ilmu yang paling darjat lebih tinggi, iaitu ilmu tauhid lah, ilmu kenal Allah. Dan melebihi segala ilmu-ilmu lain lah, ilmu bisnes ke apa. Jadi inilah ilmu yang sangat-sangat ni lah kan, sangat-sangat berharga lah. Orang kata apa, hanya Johari yang mengenal Malikam. Ya, alhamdulillah. So Cik Azhar, orang lama kita, macam-macam ilmu dia ada juga, dan dia pun di sini untuk bantu kita. Jadi komen dia dengan ulasan dia tu banyak kita akan belajar nanti. So kebiasaan kita seperti biasa, bila dah selesai kelas kita share dalam WhatsApp group. So Syida nanti masukkan Syasha dalam group kita, right? So you setuju dengan kita dalam group ni tak, Syasha? Setuju. Jadi kena masuk setiap orang bila dah selesai kelas, kena share apa yang kita dapat. The more you can share, the better it is. Kita sendiri faham, mantap. Yang keduanya orang pun belajar apa yang kita share. Dan saya pun ikut kat sana. Yes. Apa dia? Okay, to be honest kan, Syasha nak masuk dari minggu lepas, tapi Syida tak sihat kan. Lepas tu Syida terlepas pandang teks dia tau. So dia tertinggal satu kelas minggu lepas lah. So hari ni dia boleh masuk kan, alhamdulillah. Syida teringat dan Syida terus bagi link kat dia, terus masuk dulu. Ya. Saya pun ada seorang lagi, nama dia apa nanti, dia minta, dia daripada MBC nak join. Saya kata okey, kelas hari Sabtu malam orang baru kata ni. Aduh, action. Tak, nanti saya contact dia balik. Ya. Okey, bagus. So Sabrina dapat 10/10. Next week saya nak cerita tentang ibadah haji. Boleh Sabrina? Ilmu ini dapat menyelamatkan dunia akhirat saya, insya-Allah. Betul. Syeda pun sama, sis. Kita banyak dapat dosa kering bila tak belajar. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Sini last ya. Ilmu fardu ain adalah kewajipan. Selagi tak selesai fardu ain, kita dalam dosa setiap saat. Ingat tu. Sebab itulah perkara pertama, kena selesaikan fardu ain. Bila kita dah duduk dalam proses nak memahami fardu ain, insya-Allah terlepas dari pertanggungjawaban tadi. Kalau kita duduk diam tak belajar, sebenarnya dosa yang tak disadari yang kita kumpul setiap saat yang berlalu. Terima kasih Azhar. Dia panggil dosa kering. Bukan kering tu, dosa yang subur. Kering dosa yang subur. Dia menimbun-nimbun. Menimbun-nimbun. Right. So kita tutup dengan tasbih selawat, tasbih kifarah dan surah Al-Asri. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kerana kita ni fardu ain, jadi apa yang nak kita buat bila kita dah mula masuk dalam dunia nak belajar ilmu fardu ain, insya-Allah pertanggungjawaban tadi itu lepaslah daripada kita sebab kita proses nak faham. Jadi bagi sahabat-sahabat yang pernah join lepas tu tinggal balik tak ada sambung fardu ain tempat lain, bahaya. Ya. Jadi cerita kepada mereka, tak apa masuk sini. Dalam bab yuran semua tu pandai-pandailah discuss dengan Syida. Ya. Jadi kita umur makin muda ke makin dewasa. Umur kita tak ada makin muda punya. Umur kita makin dewasa, makin dekat dengan kematian. Apa yang penting saat menghadapi kematian?
keyakinan. So apa yang kita cari sebenarnya? Kita cari keyakinan. Mana datang keyakinan? Dengan amalan dan ilmu. Jadi ada ilmu, ada amalan, dapat keyakinan. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach. Have a good rest. Terima Ya. kasih Coach. Terima kasih Coach. Coach, terima kasih Coach. Assalamualaikum. Recording stopped. Terima kasih, Coach. Okey.